Zul, pengurusi Musala Hidayah, Ustazah Salwa Harun, dan juga suami, hadirin hadirat yang diraikan dalam program ataupun bengkel teknik dakwah mualaf yang dianjurkan pada petang ini. Alhamdulillah. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang Islam. Yang tu kita kena sentiasa mengucapkan rasa syukur. Sebab dalam ramai-ramai manusia, Allah pilih kita yang jadi orang Islam. Macam saya, Allah pilih lahir daripada mak bapak yang Islam. Itu lagilah kena bersyukur. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin daripada asalnya bukan mak bapak ataupun ahli keluarga yang beragama Islam, tapi Allah lah, ya? Kita tak boleh nak cari punca lain melainkan Allah. Sebab Allah sahaja yang boleh memberi petunjuk untuk menjadi orang Islam, untuk berada di atas jalan yang benar dan hidup berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Allah. Itu satu nikmat yang dunia pun dia dikira nikmat paling hebat, apatah lagi akhirat. Tajuk yang diminta untuk saya kongsikan, saya mualaf, saya boleh berdakwah. Tapi saya nak katakan, bukan saya mualaf, saya boleh berdakwah. Saya mualaf, saya mesti berdakwah. Bukan boleh, saya mesti berdakwah. Sebelum nak pergi jauh, apa yang dikatakan dakwah ni? Saya nak sebut macam ni lah. Dakwah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu ni, kebanyakan perkataan dalam agama ataupun perkataan Arab ni, kita ambil perkataan tu. Tapi kita pun tak berapa pasti. Bukanlah kata tuan-tuan dan perempuan yang ada ni, yang baru kenal Islam ataupun yang dah lama kenal Islam. Tapi kami yang memang lahir daripada keluarga Islam pun banyak perkataan, kalau tanya balik apa maksud dia, dia pun tak tahu. Contohlah kalau saya tanya, apa maksud iman? Apa maksud Islam? Apa maksud Rasul? Itu semua perkataan Arab. Apa maksud iman? Apa maksud Islam? Apa maksud Rasul? Apa maksud Allah itu sendiri? Apa maksud dakwah? Okay. Sebab dia perkataan Arab yang kita pinjam perkataan itu jadi perkataan kita. Jadi petang ni nak fokus perkataan dakwah lah. Dakwah ni ajak, invite. Saya dalam bidang fiqh dan usul fiqh, dia ada satu bab dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dia ada satu bab munabahat, perkahwinan, dan dia ada satu perbincangan berkaitan dengan walimatul urs ataupun majlis walimah, ataupun kita sebut kenduri kahwin lah. Jadi ada satu perbahasan kat situ, ijabatul dakwah dia panggil, ataupun kita terjemah sebagai memenuhi undangan. Orang panggil makan kenduri, apa hukum memenuhi undangan jemputan makan kenduri? Oh, yang ni ramai orang Melayu Islam pun dah lupa. Mungkin dah tak diperingatkan dah dalam kitab. Hukum memenuhi undangan jemputan kenduri ni wajib hukum dia. Tak boleh hadir, kena minta keuzuran. Orang jemput pergi makan rumah, pergi makan, bukan suruh pergi bagi duit. Jadi perkataan ijabatul dakwah, di situ pun guna perkataan dakwah, undangan. Jadi kita faham dakwah ni adalah mengajak, invite. Bila faham yang tu pun tak payah hurai panjang lah. Kita nak ajak orang datang rumah kita, mestilah kita ajak dengan cara yang paling sopan, paling terbaik. Ni nak ajak ke nak halau? Sebab tu
Orang Melayu ni Masya Allah, ni yang mungkin yang di sini bukan Melayu juga kan, mungkin boleh kita berkenalan dengan budaya Melayu. Sangat halus. Tapi lah sekarang ni makin terhakis pula lah yang halus tu. Nak ajak orang makan kenduri pergi ke rumah. Sekarang semua main WhatsApp kan. Dulu lah saya sempat lagi zaman tu Ustazah. Pergi ke rumah bawa kad, jemput minta sila. Kalau kami orang utara minta sila datang rumah. Itu nak ajak orang datang rumah. Macam itulah spirit yang kita perlu ambil. Nak ajak orang kepada Islam, ajak cara baik. Ni sejak kebelakangan ni saya tengok orang-orang yang so-called pendakwah pun bukan main keras, bukan main kasar lagi kepada orang yang bukan Islam. Ya, kita kena faham zaman Nabi dulu. Nabi berhadapan dengan Quraisy yang memang jelas-jelas musuh. Jelas musuh. Cari jalan apa saja nak bagi Nabi susah. Itu pun Nabi berusaha sebaik mungkin macam mana nak ajak mereka masuk Islam. Diturunkan ayat yang perang tu pun sebab uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan perang balik sebab mereka selama ni dizalimi. Bukan Nabi ni nak pergi ajak tu dengan cara perang. Sebab orang duk buat macam-macam tapi tak boleh nak pertahankan diri selama ni dizalimi. Tapi poin dia petang ni, ajak ni, maksud ajak tu mestilah perkataan tu sendiri pun mesti membawa makna yang positif. Kita nak ajak orang kan, nak ajak orang makan. Tadi kita kata nak ajak orang main makan pun, makan kenduri pun kena cara yang terbaik. Apatah lagi nak ajak orang kepada Islam. Yang tu kita kena faham perkataan dakwah tu dulu. Ajak, invite, ataupun kalau boleh pujuk kan, itu maksud dia. Yang seterusnya, Allah. Yang ni mungkin ramai orang, terutamanya orang dakwah sendirilah. Bila kita cakap pasal dakwah, ataupun kita ni jadi NGO dakwah, ataupun kita jadi kumpulan dakwah, benda tu dia buat lama-lama dia lupa asas kepada dakwah tu sendiri. Tadi kita kata ajak tu ajak apa? Ajak kepada apa? Dakwah ni ajak kepada Allah. Itu tak boleh lupa. Ajak kepada siapa? Ajak kepada Allah. Kita bukan ajak kepada kita. Bukan ajak kepada kumpulan kita. Bukan ajak kepada geng kita. Kita bukan geng. Tak, kita tak ada geng-geng ke apa ke nak ajak bagi geng kita jadi ramai ke. Tak. Ajak kepada Allah. Matlamat dia Allah. Kerana apa? Kerana Allah. Buat tu bukan kerana orang. Kerana Allah. Dan ajak tu pula kepada Allah. Kerana Allah. Lillah wa ilallah. Kerana Allah dan kepada Allah. Jadi kalau asas tu sentiasa di-refresh, disegarkan dalam kepala kita, kita tak cepat rasa mengalah, ataupun rasa jemu, ataupun rasa putus asa. Sebab kita tahu agama ni Allah punya. Kalau macam mana pun Allah akan angkat agama dia. Kita buat kerja ke, kita tak buat kerja ke, kita buat dakwah ke, kita tak buat dakwah ke, Allah tak cacat sikit pun. Allah suruh tu sebab Allah nak bagi pahala kat kita. Allah nak bagi pahala. Kalau kita tak buat, kita yang rugi. Bukan kata Allah rugi, seolah-olah macam kita semua tak payah buat dakwah, Allah jadi rugi, Allah jadi padan muka. Tak ada siapa pun nak tolong agama dia. Tak, sikit pun dia tak terjejas. Kita yang terjejas. Jadi kita buat tu kerana Allah dan kepada Allah.
Kita tak cepat putus asa, tak cepat kecil hati. Kita tahu bahawa kalau ada orang ejek balik kita kadang nak ajak orang ni kan, orang dia ejek lah, kamu tu pun bukan baik sangat kan, kamu tu pun baru je kenal Islam. Kita tak kecil hati. Kita tahu apa yang orang kata, kalau kita sabar dapat pahala. Jadi sentiasa ingat kita buat tu kerana Allah. InsyaAllah kita akan sentiasa rasa bersemangat, rasa seronok, sebab kita tahu apa yang kita buat tu Allah akan bagi pahala. Allah, ialah kita hidup ni kerana Allah. Bayang kalau Allah sayang kat kita. Macam contohlah kita duduk di rumah contoh kan. Kita duduk dengan pasangan suami isteri. Kalau anak duduk dengan mak bapak, kita boleh bayang tak kalau kita duduk hidup ni, pasangan kita tak suka kat kita, tak sayang kat kita. Allah, susah. Boleh tak kita bayangkan kita hidup di atas muka bumi yang Allah punya ni, Allah tak suka kita. Allah tak suka kita. Dunia lagi Allah tak suka. Apatah lagi akhirat lagi Allah tak suka. Macam mana hidup kita? Macam kita hari ni lah. Saya pun Masya Allah, bayang kita tak usah fikir yang jauh-jauh. Contoh kalau kita sakit gigi pun, satu gigi kita sakit, kita nak jalan datang sini pun kita dah rasa tak ada mood dah. Pasal gigi dia sakit. Kaki elok, boleh jalan kan? Telinga okey, boleh dengar. Tapi kita dah hilang mood sebab sakit sangat gigi. Siapa pernah sakit gigi tahu lah. Kecuali orang tak pernah ada pengalaman sakit gigi kan, dia pun tak tahu macam mana sakit gigi tu. Satu je nikmat tu. Sebab tu hidup ni apabila kita tahu kita hidup kerana Allah, hidup tu lebih rasa ada matlamat. Kita bangun hari-hari pagi tu kita tahu kita ni apa tugas kita. Kalau tidak, kita bangun pagi, contoh orang biasa, kita tengok orang sekeliling kita, tak kira lah kalau dia Islam sekalipun, kalau hidup dia macam tu, sama lah. Dia bangun pagi, dia nak cari makan, lepas tu dia pergi kerja kan? Dia pergi kerja balik petang contohnya. Sebab apa dia pergi kerja? Sebab dia nak dapat duit, nak cari duit. Sebab apa dia nak cari duit? Sebab dia nak bayar rumah dia, tempat tinggal dia. Tak kira lah rumah sewa ke, rumah beli ke, dia nak kena bayar installment rumah tu, bayar rumah. Kenapa dia kena ada duit? Sebab dia nak makan kan? Macam mana nak hidup dia tak makan? Kenapa dia kena ada duit? Sebab dia nak kena ada pakaian. Kenapa dia kena ada duit? Sebab dia nak kena ada kenderaan untuk dia pergi kerja. Kenapa dia kena ada rumah tadi? Sebab dia nak ada tempat berlindung, berehat, sebab esok dia nak pergi kerja pula. Kenapa dia kena makan? Sebab dia kena ada tenaga untuk dia pergi kerja. Kenapa dia kena ada pakaian? Sebab dia kena ada pakaian, dia takkan nak pergi kerja telanjang. Kenapa dia kena pergi kerja? Sebab kena ada duit. Siapa dia kena ada duit? Sebab dia nak ada pakaian, sebab dia kena ada kenderaan, sebab dia ada tempat tinggal, sebab dia kena makan minum. Kenapa dia kena makan, kena ada pakaian, ada tempat tinggal, kena ada kenderaan? Sebab dia nak pergi kerja. Sebab apa dia pergi kerja? Lah, pusing-pusing hidup dia macam tu je ke? Takkan Allah cipta kita untuk kita buat yang tu hari-hari? Lekeh lah Allah. Macam lekeh sangat Allah buat. Macam kita pernah tengok dalam, ada iklan dia buat kan, mak dia tengok dia rajin apa ni, duk potong-potong dekat dapur. Rupanya dia pakai iPad, bukan dia pakai papan memotong, dia pakai iPad untuk dia alas buat potong. Orang susah payah cipta iPadnya canggih, dia buat alas nak potong.
Macam itulah ibaratnya Allah cipta kita punya canggih ni, manusia ni canggih ni. Hanya untuk tadi nak makan, nak berehat. Hidup tu untuk hidup. Kalau hidup tu untuk hidup, kambing pun hidup untuk hidup, lembu pun hidup untuk hidup, babi pun hidup untuk hidup, monyet pun hidup untuk hidup. Apa beza manusia dengan haiwan? Jadi itu dakwah ni membezakan kita dengan haiwan. Kita ada matlamat, tujuan hidup tu. Saya tunjuk gambar ya sebenarnya. Cari apa gambar ni? Gambar ni nak cerita je. Islam ni satu agama yang harmoni. Saya suka nak cerita sebab saya memang tak pernah berada di luar Islam. Saya rasa tuan-tuan perempuan yang hadir pada petang ni lebih ada pengalaman berbanding saya lah. Bagaimana pengalaman sebelum jadi Islam, selepas jadi Islam. Apa yang rasa perbezaan dalam diri sendiri, dalam hidup dia. Yang tu yang dia kena share. Saya nak share macam mana? Saya tak boleh share benda tu. Boleh kongsikan. Apa beza dulu dia tak Islam, sekarang dia Islam. Apa beza dia? Yang tu kena kongsi. Kongsikan. Sebab tu saya kata dakwah ni bukanlah complicated sangat. Bab hukum hakam kita rujuklah kepada ustaz, ustazah. Orang nak ajak masuk Islam bukan nak cerita pasal hukum hakam lagi. Nak cerita tentang Islam tu, tentang agama ni. Apa yang kita nak cerita, apa yang kita alami sendirilah. Kan? Rasa tenang hidup, rasa hidup macam mana. Kan? Yang tu memang saya pun tak tahu, saya pun tak ada perkataan untuk nak cerita sebab saya tak pernah ada pengalaman sebelum jadi Islam. Memang lahir sebagai orang Islam. Kongsikan. Kita nak cerita benda yang baik. Islam ni satu agama yang sangat baik. Kan? Kita kalau ada kita tadi kan nak ajak orang makan kenduri, mesti kita kena masak. Ataupun nak ajak orang makan kan, mesti masak, mesti buat hidangan yang terbaik. Sebab nak ajak orang makan, mestilah. Takkan nak jamu nasi basi kan? Takkan nak jamu lauk yang tak ada, yang dah semalam punya ke perangat kan. Tapi untuk ajak orang kepada Islam, kita tak perlu risau. Sebab tak ada benda yang tak elok dalam Islam ni. Kadang kita macam rasa takut nak ajak orang tu, macam seolah-olah lagi orang kata. Terus ada fikir orang kata sebab tak ada benda yang tak elok pun kan dekat dalam Islam ni. Apa benda yang tak elok? Semua urusan hidup kita jadi sempurna dalam apa saja. Saya suka buat contoh berkahwin kan. Agama Islam ni agama untuk manusia. Jadi sebab tu dia ada berkahwin. Jadi dia benarkan berkahwin. Sensitif lah kalau sebut di luar ni kan. Setengah agama untuk dia jadi taat dalam agama, dia sampai tak boleh kahwin. Dia kena duduk dekat rumah ibadat dia. Duduklah, kena botak kepala, kena pakai baju satu pattern baju tu je. Dia tak boleh tukar lah pakaian dia macam mana. Tapi Islam, dia boleh pakai apa saja pakaian. Tak kisahlah pakaian apa. Yang penting tutup aurat. Itu je. Dan dia tak semestinya kena duduk kat masjid, surau lah. Duduklah kat mana pun. Yang penting dia jaga apa yang Allah suruh. Dia tinggal apa yang Allah larang. Duduklah kat mana pun. Tak semestinya duduk dalam masjid dia 24 jam. Dan dia boleh berkahwin. Ada agama kahwin tak boleh. Dan katalah tak serasi, ada jalan keluar, ada exit door dia, boleh bercerai. Tak ada lah. Suka tak suka, itulah suami hang. Suka tak suka, itulah bini hang. Tak boleh cerai dah.
Jenuh lah hidup macam tu. Boleh. Katalah bercerai, lepas tu rasa rasa bersalah. Nak rujuk balik, boleh rujuk balik. Bukan sekali, 2 kali boleh rujuk balik. Rujuk ni tak payah akad nikah, tak payah mahar, rujuk balik. Maknanya Allah tahu manusia ni punya naluri kadang-kadang merajuk ke, marah ke. Ra'i manusia kan? Sebab kita bukan malaikat kan. Ada kalau mungkin ada emosi ke apa ke, macam-macam lah. Itu yang sampai ada 2 kali peluang. Masya Allah. Punya. Saya dulu ada cikgu masa saya sekolah tu, saya ingat lagi nama dia. Kami duk panggil Puan Lee, Cina. Saya pun tak tahu dia masuk Islam ke tak lepas tu. Dia bercerai dan dia jadi janda. Masa tu dia kata kat kami, saya rupanya saya baru tahu, cikgu dia, saya baru tahu dalam Islam ni ada iddah. Itu sangat menarik. Iddah ni, pertama dia kata, maksudnya Islam ada tempoh bertenang. 3 kali suci. 3 kali suci daripada haid ni. 3 bulan dah juga. Dia ada tempoh bertenang. Dan dia kata, maknanya Islam sangat menjaga nasab keturunan. Dia kata, kalau ini agama manusia tak mungkin sampai sempat terfikir sampai ke situ. Dia ni kata-kata dia, tapi Allah Allah adakah dia masuk Islam lepas tu, sebab saya pernah keluar sekolah tu kan. Dan dia cikgu yang sentiasa pakai baju kurung walaupun dia tak pakai tudung. Walaupun dia Cina, dia sentiasa pakai baju kurung datang mengajar ke sekolah. Sangat sopan. Sebab dia suka. Dia kata Islam ni sopan. Islam ni, sebab saya pula dia mengajar tu bahasa Inggeris. Sopan, dia banyak guna perkataan-perkataan Inggeris lah. Islam ni sangat, dia rasa human, sangat manusiawi. Itu dalam perkahwinan. Sama juga dalam soal pemilikan harta. Kalau kita tengok kapitalis yang kaya, dia bertambah-tambah kaya. Dia lah boleh monopoli. Dia yang ada kapital, dia yang ada modal besar. Sebab dia kaya, bertambah-tambah kaya. Yang miskin bertambah miskin. Opposite dia ataupun berlawanan dengan dia komunis. Siapa pun tak boleh kaya. Semua orang kena sama rata. Dua-dua tak manusiawi. Tapi datang Islam macam mana? Siapa-siapa pun boleh kaya. Kalau dia rajin berusaha, dia ada kebolehan, dia ada kelebihan, dia boleh kaya. Tapi dia kena ingat, ada sedikit bahagian harta dia kena bagi kepada orang miskin, iaitu zakat. Wajib rukun Islam. Sentiasa digandingkan antara solat dan zakat. Ini orang Islam sendiri pun terlupa kadang-kadang. Sebab zakat ni, zakat fitrah yang orang ingat. Zakat harta orang tak bayar pun, tak tahu pun kata benda tu wajib. Pelik tu kalau tak tahu kata benda tu wajib, sedangkan ianya rukun Islam. Rupanya dia ingat zakat fitrah tu lah yang zakat tu, tak rukun tu. Dia tak tahu kata zakat harta tu. Tu nampak tak? Orang Islam pun jahil. Zakat itu yang wajib. Sedekah, wakaf, kan? Banyak benda-benda yang Islam tetapkan. Harta bagi orang yang berkemampuan ni kena bagi kepada orang yang susah. Jadi orang susah pun dia tak cemburu kepada orang kaya. Sebab dia tahu orang kaya ingat pada dia. Jadi seimbang hidup. Itu saya kata, dalam Islam ni tak ada benda yang tak best lah. Semuanya best. Jadi apa yang kita rasa takut nak cerita orang Islam, kan? Semua bendanya best. Kalau nak cerita bab haram, dalam Quran lah, saya cerita yang lain lah kan. Dalam banyak-banyak binatang atas muka bumi ni, yang Allah tak bagi makan, yang Allah sebut haram dalam Quran satu je, babi. Tu je. Yang lain
Yang lain makanlah. Minuman. Cuba kita pergi kedai tom yum mana kita tengok menu minuman. Tu dia macam-macam minuman. Pergi bazar Ramadan pun boleh tengok. Berapa balang. Ada je menu baru, air minuman. Yang tak boleh minum ni arak lah. Satu je. Kadang bila kita bercakap pasal hukum agama Islam, kita rasa macam susahnya. Banyak benda tak boleh, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Lu suruh senarai balik apa dia yang tak boleh tu. Kan? Banyak benda yang halal pun nak makan. Semua benda yang halal pun nak minum. Kan? Arak je yang haram. Apa dia tak boleh? Dalam bab lain, contohnya berzina. Saya rasa agama lain pun, agama lain bagi ke? Kalau dia dah kahwin, dia pergi ni dengan bini orang lain ke, anak perempuan orang lain ke, bagi ke? Oh, tak boleh. Sama je. Apa dia yang kata Islam yang jadi susah? Bunuh orang. Agama lain bagi ke bunuh orang? Boleh ke? Tak boleh juga. Curi orang punya barang. Jadi, apa yang ada dalam Islam ni, maksudnya sesuai untuk manusia. Bukan benda yang kita masuk Islam jadi macam kena ikat. Itu tak boleh, ini tak boleh. Susahnya Islam ni tak best lah Islam ni. Tak. Jadi, tak ada benda yang sukar untuk nak ajak orang pada Islam. Sebab Islam ni agama yang best, yang menarik, insyaAllah. Jadi kadang orang kata dakwah ni kena pandai berceramah. Macam saya sekarang lah, kena berceramah, pegang mikrofon ni. Tak semestinya. Tapi siapa yang ada ilmu, siapa yang mendalami agama, bolehlah jadi penceramah, boleh jadi orang bagi apa, berdialog. Nak dialog ni kena ada ilmu, Nanti makin sesat orang tu nanti, Dia tanya kita tak boleh jawab. Kan salah. Tu dia. Kita yang tak tahu. Yang kedua, dakwah ni tak semestinya dengan bercakap. Dia boleh tunjuk. Kan? Tunjuk dengan perbuatan. Saya ada kawan, Dia kahwin dengan Cina Muslim. Dia kata mak mentua dia, maksudnya mak kepada isteri dia, duduk dengan dia sekali sebab dah tua. Tapi belum masuk Islam. Tapi dia kata dia tak ada ilmu nak cerita kepada mak dia tentang Islam. Isteri dia Islam lah, anak-anak semua Islam. Tapi mak dia ni dengan bukan Islam, tapi boleh duduk dengan anak menantu, cucu yang dah Islam. Saya kata tak apa. Kalau tak ada ilmu, hiduplah suami isteri dengan anak-anak ni dengan cara hidup yang Islam ajarkan, yang baik. Anak-anak tu didik sopan santun, hormat nenek dia. InsyaAllah satu masa nanti Allah akan lembutkan hati dia, tengok bagusnya. Mungkin mak tu boleh buat perbandingan pun dengan anak lain. Macam mana anak dia bila dalam Islam. Tunjuk. Dengan tunjuk tu pun boleh orang lembut hati, insyaAllah. Saya kata pada dia. Itulah dia kata dia rasa serba salah. Sebab dia takut kalau lagi dia buka mulut. Tapi adalah sikit-sikit dia cerita-cerita sikit. Tapi selalunya dia rasa tak berani. Dia takut silap. Dia nak cerita, dia semangat nak cerita, tapi dia takut silap, dia kata. Yelah orang awam, orang biasa. Kita yang macam saya ustaz ni kadang-kadang pelik juga lah. Apa yang susahnya kan. Tapi kalau orang yang memang orang biasa, dia rasa susah lah. Sekali dia kata silap lagi macam mana. Jadi saya pun nasihatkan dia, tak apa, tunjukkan, kan? Layan mak tu dengan yang cara yang terbaik. Sediakan apa saja keperluan dia, kan, rawatan ke, makan minum dia ke, apa semua. InsyaAllah. Di samping setiap hari jangan lupa doa supaya Allah bagi petunjuk kepada mak dia. Jadi tunjuk
tunjuk tu pun boleh juga. Saya ada beberapa orang lah kawan yang memang non-Muslim ni. Ada seorang lagi tu, dia masuk Islam, tapi family dia business family kan Cina. Jadi dia pun kerja dengan bapak dia. Bila dia dah masuk Islam ni, dia rasa macam mana dia nak dengan bapak dia. Bapak dia pula bos, dia pun boleh lebih-lebih. Dah lah dia yang makan gaji kerja dengan bapak dia. Itu pun keadaan tu membuatkan dia rasa serba salah kan? Itu pun saya kata benda yang sama lah kat dia. Tunjukkan kerja kena disiplin kan? Datang tepat waktu. Jangan dengan masuk Islam jadi lagi teruk daripada daripada yang tak Islam tu. Buat benda yang sehabis baik. Tunjuk contoh bahawa anak Islam lah dia. Bapak tu kan kenal anak tu daripada kecil. Mesti bapak tu tahu ada perubahan kat anak dia. Kita ni kadang boleh tipu lah semua orang, tapi mak bapak kita sendiri tak boleh nak tipu sebab mak bapak kita kenal kita. Jadi kalau ada perubahan pada diri kita, pasti mak bapak kita tahu. Dan satu lagi, zaman kita sekarang ni zaman media sosial. Media sosial pun boleh jadi tempat dakwah. Tak semestinya kita yang nak kena pergi create content. Kita yang nak pergi tulis ceramah. Kita share, kongsikan benda yang baik-baik. Benda yang tak baik orang pakat kongsi. Tak salah kongsi yang tak baik tu. Kongsilah yang baik-baik kan? Share lah yang baik-baik. Banyak dalam media sosial ni sangat banyak. Nak yang baik pun ada, nak yang jahat pun ada. Kita pulang pada kita nak kongsikan yang mana. Mudah kan? Facebook ada ni, kakak-kakak makcik-makcik kat sini ni pakai apa? Facebook ke apa? TikTok. TikTok lagi senang. Banyak benda yang baik-baik ni boleh kongsikan. Jadi wallahu alam, azan dah pun tak sempat. Kotlah ada 1-2 soalan. Boleh nak raih sebelum sebab tak ada jam pula ni. Jam. Silakan. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Ada lagi penceramah lepas ni yang hebat-hebat. InsyaAllah boleh bertanya kepada Ustazah yang selepas ni, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Exit dan Masjid Al-Ghufran yang beri peluang kepada saya untuk perkongsian pada petang ni. Seronok dapat jumpa dengan tuan-tuan dan perempuan. Mudah-mudahan pertemuan kita ni Allah berkati kan, dan pertemuan kita pada petang ini Allah jadikan sebagai satu amal soleh yang memberatkan timbangan amal kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ribuan terima kasih kepada Ustaz Dr. Syazali atas penyampaian beliau. Jadi menariklah benda Azan. Maknanya bukan kita mu'alaf dan boleh berdakwah, tapi mesti berdakwah. Itu dia punya point dia. Mesti, bukan pilihan ya. Jadi harap kita mengambil iktibar daripada penyampaian beliau. Seterusnya kita break untuk solat asar dan datang balik selepas sembahyang lah untuk slot seterusnya. What time balik? Waktu time balik 5 suku lah kita bermula balik. 5 suku Kalau boleh lebih awal lah, lebih bagus. Lama sikit kita boleh. Jadi sesudah ni dengan tasbih kafar.